Hai semua, selamat datang. Pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir, macam mana sebenarnya minda seorang kanak-kanak tu berfungsi? Macam mana agaknya mereka daripada tak tahu apa-apa, tiba-tiba boleh faham dunia yang kompleks di sekeliling mereka? Kali ni, jom kita cuba rungkai teka-teki yang menarik ni dan kita bongkar beberapa teori besar di sebalik cara kita semua belajar. Jadi, persoalan utamanya mudah je. Macam mana kanak-kanak belajar? Adakah mereka ni cuma serap maklumat macam spam? Ataupun proses tu sebenarnya lebih aktif, lebih dinamik? Okey, untuk mulakan perjalanan kita ni, jom kita tengok sesuatu yang kita semua sangat kenal. Selalunya kan, semuanya bermula dari sini, dengan bermain. Tak kisahlah sama ada tengah susun blok ke atau main kereta mainan. Bermain ni bukan setakat untuk suka-suka tau. Ia sebenarnya makmal pertama untuk seorang kanak-kanak. Tempat mereka mula meneroka, bereksperimen dan cuba faham dunia ni. Okey, ini membawa kita kepada pandangan yang pertama. Macam mana kalau kita fikirkan yang seorang kanak-kanak tu sebenarnya seorang penjelajah solo? Macam seorang saintis kecil yang membina pemahaman dunianya sendiri. Idea inilah yang menjadi teras kepada teori seorang pemikir hebat bernama Jean Piaget. Bagi Piaget, kata kuncinya ialah penerokaan aktif. Maksudnya, kanak-kanak ni bukanlah pendengar yang pasif. Mereka belajar dengan melakukan sesuatu, menyentuh, merasa, menggerakkan objek dan melalui pengalaman secara langsung. Macam inilah mereka mula membina model dalam kepala mereka tentang bagaimana sesuatu benda tu berfungsi. Okey, kita ambil satu contoh yang senang. Seorang kanak-kanak nampak seekor ayam. Dia perhatikan ayam tu ada bulu, ada paruh dan buat bunyi tertentu. Daripada pengalaman ni, dia pun membentuk satu struktur mental atau apa yang Piaget panggil sebagai skema untuk konsep ayam. Ia macam kita buat satu fail dalam otak untuk setiap benda baru yang kita jumpa. Dan skema-skema yang mudah ni dia tak wujud sendiri-sendiri tau. Ia akan saling bersambung dan akhirnya membina satu jaringan pemahaman yang sangat kompleks. Skema untuk ayam tadi akan bersambung dengan telur, lepas tu bersambung pula dengan sarang, makanan dan mungkin juga konsep yang lebih besar macam haiwan di ladang. Macam inilah pengetahuan kita dibina, lapis demi lapis. Piaget juga percaya yang perkembangan ni berlaku ikut peringkat. Mula-mula, dari lahir sampai umur 2 tahun, bayi belajar guna deria mereka. Kemudian, dari umur 2 hingga 7 tahun, mereka mula guna bahasa dan imajinasi. Lepas tu, bila dah masuk umur 7 hingga 11 tahun, pemikiran mereka jadi lebih logik. Dan akhir sekali, bila dah lebih 11 tahun, barulah mereka boleh faham idea-idea abstrak dan cara fikir tentang masyarakat. Setiap peringkat ni membina asas untuk peringkat yang seterusnya. Tapi kan, betul ke kanak-kanak ni cuma seorang saintis solo? Adakah cerita itu dah cukup lengkap? Ini membawa kita kepada pandangan yang kedua pula, yang menekankan betapa pentingnya peranan orang lain dalam proses pembelajaran. Jom kita kenali Lev Vygotsky. Vygotsky pula ada perspektif yang berbeza. Bagi dia, pembelajaran, terutamanya bahasa, pada asasnya adalah satu aktiviti sosial. Ia tak berlaku dalam vacuum, tapi melalui perbualan dan interaksi kita dengan orang dewasa dan kawan-kawan. Perbualan inilah yang sebenarnya membentuk cara kita berfikir. Vygotsky guna satu metafora yang sangat best untuk gambarkan sokongan ni. Perancah, atau dalam bahasa Inggeris, scaffolding. Juga bayangkan macam mana perancah menyokong sebuah bangunan masa tengah dibina kan? Macam tu jugalah orang dewasa atau kawan yang lebih mahir sediakan sokongan sementara untuk bantu seorang kanak-kanak tu capai tahap pemahaman atau kemahiran yang baru. Dan dari sinilah lahirnya idea Vygotsky yang paling terkenal. Zon Pembangunan Proksimal atau ZPD. Ia sebenarnya adalah ruang di antara apa yang seorang kanak-kanak tu dah boleh buat sendiri dengan apa yang dia belum boleh buat lagi. Di sinilah keajaiban pembelajaran berlaku. Bila satu tugasan tu tak terlalu senang tapi tak juga terlalu susah sampai putus asa dan dia boleh capai dengan sedikit bantuan. Inilah sweet spot untuk berkembang. Baiklah, sekarang jom kita cuba kaitkan teori-teori ni, penerokaan solo lawan sokongan sosial dengan situasi sebenar. Contohnya macam belajar bahasa. Dan bila cakap pasal bahasa, kita selalu sangat jumpa satu mitos ni. Mitos tentang macam mana otak kita menguruskan lebih dari satu bahasa. Jom kita bongkarkan. Ada yang panggil ini teori belon. Teorinya macam ni. Minda kita ni ada ruang yang terhad macam sebuah bekas. Jadi kalau anda tiup satu belon, iaitu satu bahasa, belon yang satu lagi, iaitu bahasa kedua, mesti akan kempis. Ia seolah-olah kata yang belajar bahasa kedua akan merosakkan bahasa pertama. Jadi, andaian utama teori ni ialah otak kita ada kapasiti yang terhad. Bahasa-bahasa ni pula disimpan dalam kotak yang berasingan.
Tak ada kemahiran yang boleh dipindahkan antara bahasa. Dan wujudnya persaingan. Satu bahasa mesti kurang untuk bagi ruang pada bahasa lain. Persoalannya, betul ke otak kita berfungsi macam ni? Jawapannya, tidak. Sebenarnya, ada model yang jauh lebih tepat, iaitu teori iceberg, yang bagi kita gambaran yang sama sekali berbeza tentang otak seorang dwibahasa. Okey, di bawah permukaan iceberg tu, otak kita tak ada petak-petak berasingan untuk setiap bahasa. Sebaliknya, ia ada apa yang dipanggil kecakapan asas biasa atau Common Underlying Proficiency. Cuba bayangkan, ia macam satu enjin pemikiran pusat atau satu sistem operasi yang sama yang digunakan untuk semua bahasa. Jadi, konsep dan kemahiran berfikir yang kita belajar dalam satu bahasa boleh diakses dan digunakan melalui bahasa yang lain. Jadi, kalau kita letak sebelah-sebelah, kita boleh nampak beza yang ketara. Teori Belon kata bahasa ni terasing dan saling bersaing. Teori iceberg pula tunjukkan yang bahasa-bahasa ni sebenarnya saling berhubung dan saling menyokong antara satu sama lain. Poin utamanya ialah, kemahiran boleh dipindahkan. Dan bahasa pertama anda, L1, sebenarnya menyokong pembelajaran bahasa kedua, L2, bukannya menghalangnya. Dan inilah mesej paling penting sekali. Membina asas yang kukuh dalam bahasa ibunda bukan saja penting untuk komunikasi. Ia sebenarnya membina satu landasan pemikiran yang akan menjadikan proses belajar bahasa-bahasa lain lebih mudah. Kemahiran berfikir yang kita dah bina dalam satu bahasa, tu akan jadi macam jambatan ke bahasa yang lain, bukannya satu halangan. Okey, kita dah tengok pasal penerokaan solo gaya Piaget, sokongan social Vygotsky dan kita pun dah faham realiti sebenar otak dwibahasa. Jadi, kenapa semua ni penting? Apa yang kita boleh ambil daripada gabungan semua idea-idea ni? Kunci kepada pembelajaran yang betul-betul berkesan sebenarnya ada pada gabungan kedua-dua dunia tadi. Kita perlukan ruang untuk penerokaan individu, macam yang Piaget cadangkan, tapi pada masa yang sama, kita juga perlukan bimbingan dan sokongan sosial daripada orang lain, macam yang Vygotsky tunjukkan. Ini bermakna kita kena bina atas apa yang seseorang tu dah tahu, faham yang bahasa ibunda tu adalah satu aset, dan sentiasa cari sweet spot di mana cabaran bertemu dengan sokongan yang betul. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Tak kira sama ada anda seorang ibu bapa, seorang guru atau cuma seseorang yang nak bantu kawan belajar kemahiran baru, lepas dah tahu semua ni, macam mana agaknya pendekatan anda akan berubah? Macam mana anda boleh cipta ruang untuk penerokaan dan pada masa yang sama sediakan perancah yang betul pada masa yang tepat? Itulah cabarannya dan di situlah juga letaknya peluang untuk kita semua.